bangsa udara. Jauh, tak berapa jauh. Kata orang dekat, tak berapa dekat. Dalam perjalanan kita, tiba-tiba jupuklah dengan benda duduk depan ni nak kata orang, tak seperti orang. Nak kata binatang, tak seperti binatang. Berapa benda di depan, tak nulis lagi ni. Tanya dia bangsa udara. Kalau manusia, mesti dah dia boleh berkecek ataupun boleh bercakap. Kalau binatang, mesti tak boleh bercakap dan tak boleh betul-betul kata. Tak penuh lagi kawan jumpa orang huduh ke lima lalu. Hitam sepotong gelam, makan di hapi, tarik kobar, cucuk duk ujian. Hitam macam tunggu kerumu. Orang berat, banyak-banyak tahun-tahun ni dah berat sekali. Penama ni. Biar tak dengar ke dia kata saat ni. Kata penama. Pok darah muslim orang tulis. Baik, nak you. Boleh betul-betul. Bapa mengamuk aku kera. Kalau begitu manusia, amba duk saka sifat binatang saat ni. Warna amba uduh doa. Nak kata huduh, tak huduh juga. Tapi negeri amba tak nak sari habuk sepuluh demo ni. Huduh dia kasi dengan mukmu. Hidup pokmu buat, pok aku buat. Ikut aku lah ni pun kata huduh setara ni. Kau nak huduh lagi buat kena malu kau tu. Kita orang ni pun nak kata huduh. Ni mujur setara ni dah orang buat comel dah bagi amba ni. Demo serupa ke? Kalau dia buat no yakwi. Kalau muka demo duk kat ni. Perut demo duk kat ni. Demo nak kata mana? Ni comel setara ni pun mujur ni. Sungguh. Aduh, cerdik orangnya. Dia tu bodoh pemung tu. Lebih baiklah. Kalau sekiranya manusia berapa nama dirimu ni song patut manis tengah pagi. Nama apa? Nama demo. Kawan nama Syahid. Aduh, nama Syahid. Guano mu suka? Dah mu suka apa? Yalah sungguh Syahid ni. Dia seorang suka, kita suka getek ni. Sungguh. Baiklah juga. Lek punggung Syahid tu nama berapa? Waklum. Nama waklum. Guano hidung demo belatu. Kalau bapukmu. Boleh naik terumah tangga orang dia ni. Ikut akulah hidung aku lah mana-mana pun. Bergerak di bawah, di atas pun bergerak. Boleh bergerak. Hei, lek belakang waklum nama berapa? Guano tekakmu nampak belok. Belakangmu nampak bokok. Pok darah mu belok tekak tu. Bapa dia belok. Ilmu banyak doa. Belok tekak-tekak. Babi je. Kecek dengan duk beruh saya mulut aku kan sepok mulut ni. Nama Waya. Waya nama Waya. Aduh comelnya nama. Li belakang Waya tu nama berapa? Baras sepuluh gajah. Hidung sepuluh burung hatu. Dia mak gajah pok burung hatu. Gila beruk tu. Sokong lalu. Nama berapa? Sama. Sama? Aduh. Luah sungguh mata demo kau. Lek sana, lek belakang sekali tu. Nampak sepuluh burung kutu. Nama berapa? Lek punggau nu. Nama berapa? Guano senyak. Tak faham. Aku tanya mu lek belakang tu siapa? Tanya aku ni. Ya. Dia mau tanya aku. Mu tanya aku. Tanya. Ni, tanya ni. Kena? Lek belakang. Ni, lek ni. Ni yubo. Aku tanya mu. Bukan tanya begitu. Masa lek belakang yubo. Tak ada orang lain panggil yubo. Mu ni hak depan nama ke dia? Boyak dah belatu. Hak depan. Depan muka.
Aduh, belakang punggung, depan muka, ha? Depan muka, belakang yubo. Bukan punggung, yubo. Tubuhmu nama berapa? Tubuhku, ha? Tanyalah tubuhku. Ni kat tanya belakang depan gila perut ni. Dia saya panggil kun bai cicing. Gila babi dia kata. Siapa gila babi? Mung gila babi. Aku nak tahu nama. Nama aku Cuteng. Oh, Cuteng. Cuteng, Kontai. Kota berapa gila dia ni? Kota nu lah Kontai Thailand nu. Orang kota bukan Kumali ni. Oh. Bukan orang Mali dah. Bukan Mali. Mula Kontai lah ni Kumali dah. Tu. Baiklah. Orang antara limu-limu ni aku tahu nama belakang dah. Lebih baik aku nak tanya sore-sore. Mu nak pergi ke mana, hendak ke mana? Nak pergi depan. Nak pergi depan? Weh. Mari, lek punggung. Kalau begitu tak jalan ikut punggung. Jalan ikut punggung ketak-ketak. Orang jalan ikut depan bukan gong. Lebih baiklah. Nak pergi? Nak pergi mana dah banyak dah? Lupa dah apa? Nak pergi dan negeri Ratu Seri Gemita Alam. Negeri Ratu Gemita Alam. Kalau Ratu tu Raja apa? Raja Demo? Ya, bawa molek. Aku dah Raja Demo bawa kawan kita tu. Molek lah. Kau tu nak pergi perempuan comel baru sebab apa negeri Raja Amor nak hijau besar. Dia suruh hamba keluar pada. Kira orang darat, darah, kedai bugi, kedai Mesara, kedai Melayu, Cina, Jepun. Tak kira kaya miskin, inum liur pun. Dia suruh pergi makan gula lagi dia. Dia nak menikah anak dia. Nak menikah anak dia? Ya. Mana lagi popok demo? Ada lagi lek punggung tu. Panggil semua biar mari. Tuan kecil gadin nak jana. Bila dengar suara perasa-perasa, duduk bersoal jawab dari luar alah, pelukan muda-muda. Tak lengah lagi, tak perlu ke masa hungar pula jepuh di sini. Oh. Dia diri tuan hamba tak lebih baiklah juga akulah Ulu Balan Maharaja Ratu Seri Alang Gemita. Maharaja Ratu Seri Alang Gemita. Ya, lebih baiklah juga aku inilah Jona. Ini perasa-perasa aku. Aku nak pergi negeri di sana tempat. Kalau tuan hamba Ulu Balan dia, boleh ke dok hamba nak tanya khabar? Tanya khabar berapa? Nak tanya khabar boleh kau masuk sekarang lo ni negeri dia ataupun ada paten lagi? Kalau kira paten, tak ada paten. Kalau kira lari, tak ada nak lari. Sebab apa kerana mana? Negeri Raja Amor sekarang lo ni. Nak hijau besar, nak menikah. Anak dia dengan keturusan Goro Api. Tak lebih baiklah juga. Kalau selaku dah makin pati-pati hulu balai deman air. Bawakan kami ikut sebelah balik belakang. Mari dengan siralah Juna. Turut kami pada ini hari pula.